Okey, Assalamualaikum. Lori Volvo FM4 ni, Apalah. mula-mula dia berkata, dia undur, pun mampu lori. Lepas tu dia nak terus start balik, nak start mula. Start mula serupa juga. Lepas tu meta pun lapu tak ada, kosong. Kosong tak nyala lah. Lepas tu, dia pun terus ketuk-ketuk kepala bateri elek belakang. Sebab ya bateri ni, kalau lori Volvo FM13 dengan Volvo FM4 ni, model baru ke model baru kan mudah. Dia kalau model baru, dia duduk di belakang. Bateri dia duduk belakang chassis, belakang meja tu. Pasal ni dia pindah, dia letak kotak bateri tu, dia letak di edge belah kanan, depan kira. Lepas tu, kita pun siapa? Kita duduk sedap ke kepala bateri ataupun bateri tak molek. Dia kata bateri baru lagi. Baru tukar je bateri. Lepas tu, kita pun dah takut kau alternator. Alternator. Alternator ada masalah ni sebab api pun tak siapa. Lah kita takut shock lah. Takut shock body. Ia jadi kosong terus. Kita pun pergi check lah fuse. Kita pergi check fuse. Naik atas kabin check fuse. Tak ada masalah ni, tak putus. Kita pun pergi check kat bateri. Bukan kat kod bateri belah kiri tau. Kod bateri tu. Kita pun main buka tutup. Tak jetak ni. Kalau tak jetak maknanya tak ada api lah. Api di wayar api ni. Wayar api bateri tak ada api lah kira. Lepas tu kita pun terang kita tengok lek belakang. Tak ada masalah. Api kabel lek belakang wayar bateri hok lama dia tu. Lepas tu kita pun kita tengok di hok depan belah kanan. Tak jumpa lagi mula-mula. Ngalah terletah duduk. Kita nak tengok kat belakang. Apa jumpa terus tarik-tarik putus. Rata gitu aku cari celaka mu ni.